Okey, Assalamualaikum semua. Okey, kita mulakan dengan nombor 001. Okay, Assalamualaikum. So, Adli Shinichi. yes, saya. Okey, umur 34 eh? Ya? Umur Ya, 34. 34. Okey, sebelum ni pernah pelakon tu? Nak pun short film cerita. Oh, short film. Actor. Oh, video. Dah lama dah? On off lah. Kalau kerja Freelance. freelance. Voice Maksudnya over. full time freelance Ya. pelakon? Voice over. Voice over? Ya. Wow. Kalau macam tu boleh tak memperkenalkan diri dengan suara awak tu nak dengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Ali bin Badruddin. Saya selalu gunakan nama stage saya Adli Shinichi, berusia 24 tahun, asal daripada Kedah. Pengalaman kalau berlakon, pernah berlakon dalam short film, teater dan beberapa iklan lah. Oh, sini. Tak boleh. Okay, so awak dah faham dah jalan cerita tu? Okay, Saya kena ingat. tak apa. So yang ni dah penat. Kak Syah nak awak jangan terlalu terikat dengan skrip tu. Awak faham jalan cerita, just buat apa yang awak rasa nak buat. Alright. Okay, so sekejap lagi Kak Syah akan choose which one. So you recall tadi, tak payah tengok ni pun okay. Okay. Tadi you feel, Alright. right? So Kak Syah nak tengok. Kita try marah dulu. Kita try first one. Okay? Okay. Kau ingat aku tak tahu? Selama ni aku simpan, aku sabar sebab aku hormat kau. Tapi kau pijak kepala aku depan semua orang. Kau nak tengok sangat kan? Kau tengok sekarang, kau tengok muka aku. Sebab lepas ni, aku yang akan pastikan kau akan melutut depan aku minta maaf atas semua kehinaan yang kau buat. Kau keluar sekarang sebelum aku hilang akal. Wah, good. Good. Now, sedih. Macam ni kau buat aku. Aku sayang kau selama ni, kau tahu tak? Waktu kau tak ada apa-apa dulu, siapa yang ada? Siapa yang ada? Aku. Tapi bila dah kau kat atas, kau buang aku macam sampah. Tak. Aku tak benci kau. Aku benci diri aku sebab aku bodoh. Aku bodoh sebab sayang kau sangat-sangat. Kau tahu tak? Tolonglah. Tolonglah cakapkan semua mimpi. Aku Good, okay. Now, Hey! Hello! Eh!
Serius lah? Kau tak tipu aku ni? Ya Allah. Betul ni. Jadi selama ni usaha kita tak sia-sia lah kan? Kau berbaloi lah. Ya Allah. Weh. Okey. Macam ni. Ni semua berkat korang juga. Okey, baik. Betul. Okey, sekarang ni kau bagi tahu semua orang. Lepas ni kita buat party. Macam mana? Kita buat party, okey? Alright. I love you guys. Alright, bye. Yes. Alhamdulillah. Okay, nice. Yeay. Macam ni lah. Tengok tak ada nervous. Relax je. So well. Terus. Kak Syah suka. Okay. So maknanya kalau kita orang nak bagi mampu, free lah. Maknanya sebab freelance kan? Yes. Tak ada mana boy je. Agensi je. Tak ada. You stay mana? Saya Kerinci. Kerinci. Okay. Pantai Dalam, UM. South. Tahu aku nak tengok. Dah jadi kan? Dulu belajar dekat? Universiti Malaya. Jurusan? Seni Persembahan. Oh, mana? Ada apa lagi nak tunjuk? Tahu juga awak kalian keluar action ke apa ke? Ada nak kelebihan lagi nak tunjuk? Lebihan lain tak ada. Voice over je lah. Kalau nak Voice over lah. suara. Right? Hai, nama saya SpongeBob. Saya boleh berkawan dengan Patrick. Oh, SpongeBob, terima kasih kerana datang ke Krabby Party. Kita berjumpa dengan Encik Squid. Oh, SpongeBob dan Patrick dah datang. Alamak, masalah saya. Lagi tak ada apa lagi yang nak show kat kita? Tak ada. Rasanya tak ada lah. Tapi saya pernah belajar satu lagu Cina lah. Dah jadi. Just satu rangkap. Satu sikit lah. Okay. Pakai mic kan? Nak pakai mic? Pakai mic. Bukan untuk Ribet sikit pun. Yes. Tapi saya tak good. Lah. Okay. Right. Chung sông bồng đầm đồng thập dòng Duyên sông nội dung huy vọng Truyền代送在色身份的福音思來在覓那邊讓夢Macam mana boleh belajar macam ni? Saya ada belajar opera Cina. Lepas tu 2 minggu dekat sana. Okay. Alright. Nice. Kat sini orang cakap wow. Cuma pronunciation tu saya dah lupa lah. Wah. Kalau saya tanya aku macam bagi aku. Alright. Alright. Thank you so much for coming. Okay. So actually, satu lagi dance. Nak tahu pula. Dia ada baca syarat dia kan? Syarat Yasmin ke tak baca? Tak baca Saya baca syarat? tengok yang nyanyian tu je. Okay. So actually kita orang kat sini cari sampai 28. Oh. Tapi kat sini macam tengok 34. Tapi tak apa. Sebab kita orang ada buat macam-macam juga. Kita orang ada shoot and production semua. So insyaAllah ada rezeki Kak cakap ingat awak. Alright. Okay. Thank you so much Adli. Okay. Yay. Thank you. Okay.